Okay, alright. Aku Din. Bila sebut kamera, korang ingat kamera ada satu jenis je ke? DSLR. Kamera OG. Ada cermin, lensa boleh tukar-tukar. Gambar dia tajam gila bro. Tapi Masya Allah berat. Macam angkat batu nisan. Mirrorless. Ringan, autofocus padu, sesuai vlogging. Video pun smooth. Pegang rasa macam YouTuber berjaya. Ni video korang tengok ni, inilah dia quality mirrorless. Kemudian kita ada point and shoot. Senang, semuanya auto. Tinggal buka, lepas tu ambil gambar terus. Siapa ambil gambar pun jadi okey. Tapi untuk yang ni, jangan haraplah background boleh blur. Kemudian kita ada kamera film untuk yang artistik sahaja. Yang ni aku tak ada contoh. Orang-orang lama je ada ni. Setiap shot berharga. Hasil dia macam postcard zaman dulu dah. Yang ni kamera telefon. Sekarang dah AI semua benda. Tangkap nasi lemak pun boleh nampak macam National Geographic punya gambar. Yang penting mata kau, hati kau yang ambil gambar tu. Tak kisah kamera apa, yang penting cara kau tengok dunia. So, like kalau kau pernah shoot gambar cantik dengan kamera murah. So, apa kamera yang korang pakai? Komen kat bawah.